Ini bukan hybrid biasa, ini adalah Proton terbaru EMAS 7 PHEV. Model ni akan dilancarkan tak lama lagi dan kereta ni guys adalah gabungan elektrik dan petrol dalam satu sistem. Kereta ni canggih guys, dia menggunakan EMI Emotive Intelligent Super Hybrid Powertrain. Ada 11 dalam satu dedicated hybrid system yang automatically akan pilih cara paling efisien untuk korang drive. Hasilnya boleh sampai sehingga 92.5% overall system efficiency. Dan apa yang paling aku suka, kereta ni juga dia ada 3 driving mode. EV mode untuk electric driving, hybrid mode yang akan pilih kombinasi terbaik antara elektrik dan juga petrol. Dan last sekali adalah power mode. Ini kalau korang nak performance. Transition dia smooth, tak perlu pun fikir manual. Berbeza dengan PHEV yang lain, EMAS 7 PHEV ni drive dia macam EV hampir 80%. Engine dia hanya masuk bila perlu, high speed, heavy acceleration dan juga extra performance. Kalau korang pakai EV sahaja, range dia boleh pergi sehingga 170 km. Nak charge dia pun laju sebab dia ada DC fast charging 60 kW. Nak dapat 30 hingga 80% tu korang charge hanya 16 minit guys. Interior dia pun cantik dan moden, siap ada 15.4 inci 2.5K display dengan interface yang sangat moden. Untuk city drive, highway ataupun stop go dekat dalam trafik, EMAS 7 PHEV ni akan bagi flexibility yang sangat efisien. Senang kata, kereta ni bagi aku memang sangat sesuai, lagi-lagi pada korang yang ada family. Korang tengok ni, boot dia besar, dalam pun luas, interior cantik, sesuai dekat semua situasi dan yang paling penting jimat guys. Dalam bandar ataupun daily use korang boleh pakai EV, nak jalan jauh, balik kampung, travel, pakai je petrol. Dan kereta ni guys dah dibuka untuk tempahan, so korang boleh pergi kepada pengedar EMAS seluruh Malaysia.